Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam video hari ini, cikgu akan membincangkan soalan ke-9 rumusan. Jadi, untuk soalan ini, 30 markah diperuntukkan. Okey, jadi kamu perlu baca semua bahan. Jadi di sini ada 3 bahan diberikan dan kamu perlu fikirkan apakah fokus yang terkandung dalam ketiga-tiga bahan ini. Okey, lepas kamu dah baca, katakan kamu dah baca, kamu dapat carilah ada 2 fokus terkandung dalam ketiga-tiga bahan ini. Fokus pertama ialah masalah pelarian. Okey, manakala fokus kedua ialah langkah-langkah menangani. Isu pelarian. Okey, jadi ada 2 fokus sahaja. Jadi kalau ada 2 fokus, kamu perlu tulis dalam berapa perenggan? Pendahuluan, perenggan fokus 1, perenggan fokus 2 dan kemudian penutup, iaitu kesimpulan. Okey, jadi di sini ada 2 fokus. Ada 4 perenggan. Okey, kamu perlu tulis dalam 4 perenggan. Ya. Okey, mari kita cari mana kamu dapat cari isi untuk masalah pelarian. Okey. Jadi sini peningkatan kadar jenayah yang dilakukan oleh pelarian. Sampai sini. Jadi ini F1. Okey, kita sudah dapat satu isi. Okey, kemudian mewujudkan penempatan haram di merata-rata tempat. Ini isi F1 juga. Okey, masalah-masalah pelarian. Okey, ada lagi tak? Ada satu lagi. Gemar merebut peluang ekonomi yang terhidang untuk masyarakat tempatan. Jadi ini isi F1. Jadi ada 3 isi F1 di sini. Okey, sekarang mari kita cari isi untuk langkah-langkah menangani isu pelarian. Okey. L kecil. Okey, jadi di sini untuk langkah-langkah menangani isu pelarian, merangka satu dasar khusus berkaitan pelarian sebagai satu kaedah tuntas untuk mengatasi. Nampak tak? Perkataan mengatasi di sini. Ya. Jadi sampai sini, ini F2. Okey, ada lagi tak F2? Langkah menangani, menghantar pulang bagi pelarian yang menimbulkan pelbagai masalah. Jadi ini isi untuk F2. Okey, jadi di sini kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 isi. Okey, jadi sekarang kita lihat bahan 2. Okey, jadi untuk bahan 2, yang ni ialah syair. Okey, syair ya. Jadi yang ni kamu rasa F1 ataupun F2 ya. Jadi F1 ataupun F2. Masalah-masalah ataupun langkah-langkah menangani. Jadi di sini, ya, okay, negara ASEAN berganding bahu. Jadi ini ialah F2. Okey, langkah-langkah menangani isu pelarian. Okey, lepas tu kita lihat bahan 3. Okey, jadi dalam bahan 3, inilah satu dialog. Okey, jadi di sini ada F1 dan F2. Ya, jadi F1 ialah sini, membawa ancaman kesihatan dan wabak penyakit. Jadi ini F1. F2 pula. F2 ialah jumlah kemasukan mereka ke negara ini dihadkan. Jadi ini F2. Okey, jadi sekarang kita sudah ada berapa isi? Tadi bahan 1 ada 5 isi, bahan 2 ada 1 isi dan bahan 3 2 isi. Jadi jumlah isi ialah 8 isi. Okey, 8 isi ya. Okey, jadi di sini cikgu dah buat satu rangka rumusan. Okey, untuk pendahuluan, kita mesti mula dengan rumusan membincangkan F1 iaitu masalah-masalah pelarian dan langkah-langkah menangani isu pelarian. Jadi ini ialah F2. Okey? Jadi rumusan membincangkan F1 dan F2 ya. Okey, untuk isi-isi 16 markah, kita perlu 8 isi. Setiap isi ialah 2 markah Okey, jadi untuk fokus 1, kita dapat 3 isi iaitu peningkatan kadar jenayah yang dilakukan dan untuk isi yang kedua, mewujudkan penempatan haram di merata-rata tempat
Dan ketiga, gemar merebut peluang ekonomi yang terhidang untuk masyarakat tempatan. Okey, kemudian bahan 3 ada satu isi untuk F1, iaitu mereka membawa ancaman kesihatan dan wabak penyakit. Okey? Jadi di sini kamu tulis dalam satu perenggan ya untuk fokus 1. Okey, untuk fokus 2 pula langkah-langkah menangani isu pelarian. Jadi untuk ni kita dapat dua isi daripada bahan 1, kemudian satu isi daripada bahan 2 dan satu isi daripada bahan 3. Okey, jadi ingat untuk isi-isi kamu mesti pastikan meliputi semua fokus dan juga melibatkan semua bahan. Okey? Jangan tinggalkan mana-mana bahan. Okey, jadi di sini untuk fokus 2 kita tulis dalam satu perenggan juga. Okay, lepas itu, kamu perlu tulis penutup. Jadi, untuk penutup, kita guna teknik CTK, iaitu cadangan, tema dan kesan. Okay, kesimpulannya, isu pelarian wajar ditangani dengan segera agar kestabilan negara akan terus terjamin. Okey, jadi sekarang kita sudah ada rangka ni. Lepas tu, kamu tulis dalam jawapan penuh 4 perenggan. Ya? Okey, jadi di sini mari kita lihat jawapan lengkap. Okey, untuk pendahuluan 2 markah, 1 ayat cukup. Guna rumusan membincangkan F1 dan F2. Okey, lepas tu kita guna isi. Kita tulis untuk isi fokus pertama. Okey, kita mula dengan antara masalah pelarian ialah peningkatan kadar jenayah yang dilakukan. Kemudian kita guna penanda wacana selain itu untuk isi yang seterusnya. Pelarian mewujudkan penempatan haram di merata-rata tempat. Dan seterusnya, mereka gemar merebut peluang ekonomi yang terhidang untuk masyarakat tempatan. Okay, akhirnya, mereka membawa ancaman kesihatan dan wabak penyakit. Okay, untuk isi fokus kedua, okay, kita mula dengan antara langkah menangani isu pelarian ialah pihak kerajaan sememangnya perlu merangka satu dasar khusus berkaitan pelarian. Kemudian kita guna penanda wacana selain itu, pihak kerajaan menghantar pulang bagi pelarian yang menimbulkan pelbagai masalah. Seterusnya, negara-negara ASEAN wajar berganding bahu untuk membantu menangani isu pelarian. Akhirnya, jumlah kemasukan mereka ke negara ini dihadkan. Okay, kesimpulannya, kita guna teknik CTK ya. Isu pelarian wajar ditangani dengan segera agar kestabilan negara akan terus terjamin. Jadi ingat, untuk pendahuluan 2 markah, penutup 2 markah dan setiap isi 2 markah. Jadi sini 8 isi darab 2, 16 markah. 16 campur 2 ialah 20 markah. Jadi 10 markah lagi untuk apa? Untuk bahasa. Okey? Jadi pastikan kamu semak semula, pastikan ejaan betul, struktur ayat betul dan tiada kesalahan tanda baca. Okey? Kemudian kamu kira satu persatu bilangan patah perkataan dan tulis dalam kurungan di bawah. Okey? Itu saja, ya. Okey, jadi ingat kamu lepas kamu dah siap semua, semak semula dari daripada soalan 1 sehinggalah soalan ke-9, rumusan.